Kunci dah ada. Rumah dah siap. Dah boleh serah kunci ni. Hai korang, alhamdulillah sekarang ni saya berada di Kampung Parit, Kadis, Senggarang. So, korang nampak kan rumah belakang ni dah siap sepenuhnya kan? Tak lama lagi kita akan serahkan kunci kepada tuan rumah. Untuk keluasan rumah ni berkeluasan 880 kaki persegi, ada 3 bilik dan 2 tandas. Jom saya bawa korang kita review rumah ni. Let's go. Kalau korang tengok bahagian luar rumah ni, kita gunakan bahagian bumbung material atap gajah. Kod cat bahagian luar rumah kita gunakan kod Sage Surprise dan bahagian border kita gunakan Asian Aura. Okay, korang ni bahagian koridor berukuran 12 kali 4 kaki dan kita berikan mozaik berukuran 1 kali 2 kaki. Untuk pintu hadapan kita gunakan pintu safety door 2 daun. So jom saya bawa korang kita tengok bahagian dalam. Assalamualaikum. Okey, ini adalah bahagian ruang tamu. Untuk ruang tamu ni berukuran 14 kali 14 kaki. Apa yang specialnya rumah ni untuk bahagian ruang tamu, kita gunakan shielding L-box. Untuk package rumah ni, dapur dilengkapi dengan aksesoris lampu dan kipas beserta dengan wiring, tingkap aluminium, shielding plaster. Dan untuk semua bahagian rumah ni, kita gunakan mozaik berukuran 2 kali 2 kaki. Untuk kod cat dalam rumah ni, kita gunakan kod Special Touch. Kita tengok bilik master. Untuk bilik master ni berukuran 14 kali 10 kaki dan kita ada 1 tandas. Untuk tandas ni berukuran 4 kali 6 kaki dan kita berikan mozaik berukuran 1 kali 2 kaki. Kita tengok bilik yang kedua pula. Untuk bilik yang kedua ni berukuran 12 kali 10 kaki dan untuk bilik ni bersambung dengan tandas yang pertama tadi berukuran 4 kali 6 kaki. Jom kita tengok bilik yang ketiga. Untuk bilik yang ketiga ni berukuran 9 kali 10 kaki. Untuk tandas yang kedua pula berukuran 4 kali 7 kaki dan kita berikan mozaik berukuran 1 kali 2 kaki. Ini adalah bahagian dapur. Untuk dapur ni berukuran 17 kali 10 kaki dan kita berikan mozaik berukuran 1 kali 2 kaki. Dan dapur ni kita ada tabletop berukuran 11 kaki. Korang dah tengok kan bahagian dalam dan luar rumah ni. So, kalau korang berminat nak bina rumah macam ni, korang boleh hubungi kita di nombor tertera dan jangan lupa follow kita, like, comment and share. Bye-bye.